Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, kita jumpa lagi hari ini. Lama tak buat video. Cuaca pun agak okey pagi ni. So kita nak review satu unit dekat belakang ni, Honda Odyssey Absolute tahun 2021 yang ini facelift So, kita tengok apa yang menarik dekat kereta ni. Check it out. Alright. Okey, kalau tuan-tuan yang tengah nak mencari Estima, tapi sekarang ni Estima kita sedia maklum dalam market untuk recon car memang dah pupus, hampir pupus. Okey, dah susah nak dapat stok. Enjin yang sama 2.5 juga, 2.4. So, salah satu option untuk Estima, tuan-tuan boleh consider untuk ambil Honda Odyssey Absolute tahun 2021 yang ini facelift So unit ni yang saya nak review hari ni adalah Honda Odyssey Absolute tahun 2021 facelift. Okay, so macam inilah rupa dia, warna hitam. 7 seater, dia datang juga dengan ada yang 8 seater, tapi yang ini saya nak review ni yang 7 seater tuan-tuan sebab saya ramai customer yang tanya yang masih lagi mencari untuk Estima sebab rupa bentuk Estima tu yang lebih sporty. So tuan-tuan, macam inilah rupa dia kalau kita buka semua belah pintu dengan power door, dengan pintu belakang, bonnet. Okay, so macam ni lah rupa dia. Tuan-tuan boleh nampak secara langsung. Macam ni lah rupa Honda Odyssey Absolute, okay, tahun 2021. So tuan-tuan boleh fikir, boleh decide sesuai tak sesuai untuk pilihan tuan-tuan. So ramai yang cari Estima, memang susah nak dapat dah sekarang. Even kami sekalipun nak dapat di Jepun pun agak susah. Okay, senang kata dah tak ada lah. So kalau enjin 2.4, pilihan lain tuan-tuan boleh pilih yang ini. Okay, so Odyssey Absolute tahun 2021 ni, yang ini adalah yang facelift. So kita boleh tengok dia punya grill depan memang totally different dengan yang lama. Okey, grill depan dia yang lebih besar, bumper pun yang baru, lepas tu dilengkapi dengan LED light. Okey, signal pun sama LED dengan fog lamp, dekat bawah tu pun LED kiri dan kanan Okey. So dia datang sekali dengan chrome yang nampak lebih sporty lah. Okey, rupa belakang dia pun berbeza dengan yang lama. Okey, nampak rupa belakang dia memang totally different. So kalau daripada jauh orang tengok, orang tahu lah ini Odyssey yang model baru. Okey tuan-tuan, untuk ruang dalam dia memang totally different. Dia rupa yang baru lah, rupa yang baru. Okey, kita boleh tengok daripada segi row tengah dan juga row belakang. Okey, seat dia pun ada perbezaan. Okey, daripada ruang pemandu, okey, untuk unit ni dia dah datang sekali dengan tu 360 camera. Kita tekan. Nampak tuan-tuan Dia datang sekali dengan 360 camera dengan infotainment, guidance. Okey, meter pun dah fully digital. Okey, fully digital. Multifunction steering dengan reka bentuk yang baru. Okey, didatangkan sekali dengan Dia datang sekali dengan cruise control dekat sini, Honda Sensing. Okey, pedal shift, walaupun 2.4 tapi dia datang juga dengan pedal shift, so lebih sporty. Okey, atas highway kita nak ala-ala semi manual tu tak ada masalah, kita boleh guna.
Okey. Kalau Estima dia tak ada benda ni tuan-tuan untuk Estima dia tak ada. Estima dia punya rupa dalam dia lebih simple lah, lebih simple, okey. Sebab design dia pun bukan design yang baru lah. Okey. Okey. Untuk rupa depan dashboard dia memang totally baru, dah ada dengan design yang kayu dekat sini, okey. Design kayu dekat sini. Dia punya cup holder pun agak banyak juga, ada satu. Mana pula? Satu tepi ni, dua, tiga. Okey. So dia ada lagi untuk table yang ini dia ada. Kita tolak ni, dia akan naik table. Alright. Cuma dia punya brake kaki dia masih lagi menggunakan yang style lama lah. Dia gunakan brake kaki dekat sini tuan-tuan so dia punya gear knob semua dekat sini, push start button dekat sini. Alright. Okey, dia punya seat dia tak ada fully leather. Dia masih lagi mengekalkan half leather seat. Okey, half leather seat lagi kemas. Okey, so dekat sini yang ini dia ada table dekat sini. So kita tak boleh nak terus push, kita kena tekan button ni dan dia akan turun ke dalam. Okey, so yang ini dia ada cup holder lagi, 1 2 3 4 5 6. So depan saja ada 6 kita boleh pakai. Okey, so dekat sini dia ada HDMI, dia ada USB, dia ada power socket lain. Okey. So dah ada sekali dengan 360 camera. Yang ini best. Okay. Unit ni mileage baru sahaja 25,000 tuan-tuan 25,000 sahaja. Okay. Kita cerita lagi yang pasal ruang pemandu. Okay, untuk seat dia pakai half leather half leather. Dan dia datang sekali dengan electric seat kiri dan kanan. Okey, kiri kanan dia ada electric seat untuk bahagian depan. Okey, untuk yang ruang tengah dia tak ada electric seat lah. Dia pakai manual. Cuma design seat dia adalah design yang baru. Macam saya cakap tadi, lebih tebal, lebih tegap, lebih selesa dia design baru dengan ada sekali dengan leg rest. Okey, cup holder pun ada 1 2 dekat situ. Okey. Dia sekali datang dengan ni. Dia ada power door 2. Okey. Okey, untuk ruang tempat duduk untuk row tengah ni, dia datang dengan leg rest. Dan seat ni kita boleh adjust untuk rapatkan ke tengah ataupun nak jarakkan. Okey, so kalau katakan nak rapatkan, kat sini kita ada untuk kita rapatkan ke tengah, dan sebelah sana boleh rapatkan juga ke tengah. So penumpang row tengah, dia mungkin nak lebih privacy, nak rapatkan, so boleh, tak ada masalah. Dan kalau katakan ada untuk passenger belakang nak masuk, dan kita kena adjust balik lah, boleh untuk ke belakang. Okay, selain daripada 360 camera, sensor motion dia apa semua, dia ada sekali jajan dia datang dengan roof monitor tuan-tuan so kita boleh guna untuk buka YouTube ke, sebab dia ada HDMI. So kita boleh linkkan dekat kita punya hotspot, buka dia punya infotainment. So kita boleh guna untuk jalan jauh bagi anak-anak tengok YouTube ataupun sebagainya. Okay, untuk model baru Odyssey ni, dia ada satu lagi, dia ada motion sensor untuk buka pintu power door dia kiri kanan. Nampak LED ni kan? Okay, so kita try. Okay, pap. Kita tolak. Nampak tak? So dia akan buka pintu ni melalui sensor yang lampu tadi tu, pergerakan tangan kita. Okay, so once dia detect kita punya tangan dekat sini, dekat lampu tu, okay, dan kita tolak, slide. So dia akan untuk buka dan tutup, dia boleh menggunakan motion sensor ni untuk pintu kiri dan kanan. Okay, ini salah satu daripada features yang terbaru yang dia add on pada Honda Odyssey Absolute tahun 21 ni
Okey tuan-tuan, untuk unit ni harga on the road adalah 183,000 sahaja. Okey, so tuan-tuan akan dapat sekali lagi dengan 8 tahun waranti, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop 1 Malaysia tuan-tuan So booking serendah 500 sahaja. Okey, kalau tuan-tuan cepat, okey, jangan tunggu lama-lama, boleh dering nombor saya 0197292696. Okey, tuan-tuan. Minta tolong support, subscribe, like, share dan komen. Okey, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.